Farid dalam kan, sedap aku lempar-lempar katak ni kan. Tak pasal-pasal, satu aku punya katak terkorban. Tu lah, dekat atas pokok. Sangkut shoot kat dahan tu, macam mana siap? Tu lah, nampak tu? Tu. Aduh, pening. Dah sangkut kat dahan pokok, lepas tu bawah tu air. Macam mana aku nak ambil tu? Pening Habis tu buat apa ni? Biar je lah Aduh, pisang. Alah, rugi. Kena modal lagi. Alamak, titi dia dah lah macam ni, nampak tu. Bahaya. Gila lah. Ini kalau silap step ni, jatuh Farid. Tapi kan, nasib baik aku bawa spare banyak. Box ni memang penyelamat. Dia ada banyak slot. Ni macam-macam kau boleh isi. Kau boleh isi macam ini, kau boleh isi katak macam ini, kau boleh isi micro jig, kau boleh isi SP, macam-macam lah. Macam-macam kau boleh isi. Sini boleh penuh lagi. Bukan penuh, tadi penuh. Lepas tu kan, hilang. 2 ekor hilang, terbang. Satu tak tahulah, putus pula tali. Iwak punya tali ni putus, benang ni putus. Kena makan biawak aku rasa. Pening. So kalau kau nak beli, ni aku dah sediakan kat bawah tu beli.